Baru ni aku pergi pesta naik motor kena RM2 ya cover. Tiket masuk RM5, warga asing RM10. RM5 okey lah. Hampa boleh posing kat tempat yang mereka buat ni dengan lampu-lampu apa semua, memang cantik ya. Satu momen untuk apa bila hampa main pesta dan hampa boleh tengok konsert free guys. Mereka buat konsert tiap hari, ada saja artis yang sempol-sempol. Pesta dah ada sejak 1966. Lani nak reset sebab nak buat MRT nampak. Tapi dah lalu dah, stesen baru nak buat. Hampa main pesta, main cari barang semua murah-murah RM10 pun ada. Tengok besar ni RM5 guys. Cok pun dah elok dah. 5 kupang ya. Pesta dengan kapet memang tak boleh dipisahkan. Hampa main pun minta diskaun ni, bagi harga murah RM120 kat bagi RM70 ya guys. Diskaun 50 beli 50. 60 RM10 je. Saiz S sampai double XL. Daripada Jepun, US, Kanada, benda punya banyak guys. Dewan lagi satu dia pun buat Muay Thai punya, ramai orang nak tengok. Lagi satu hampa nak cari jeruk, hatnya makanan Thailand, aiskrim kelapa memang famous daripada dulu kat pesta. Tahun ni dalam pesta dia pun buat gebang malam, macam-macam makanan duk ada segala mak nenek apa nak cari makan semua ada kat sini. Biasa RM10, yang ni ada cheese RM15. Macam-macam makanan ada kat sini, tapi harga dia pun ada yang murah, ada yang mahal sikit lah. So apa pandai-pandai lah cari makanan apa yang berbaloi kat ayam apa. RM1.6, kambing RM1.6, daging RM1.6, perut pun RM1.6. Kedai sate ni kedai RM1.6. Yang bagusnya kalau hampa spend RM20 hampa boleh dapat motor ni, jabatan bertuah. Okey. Satu token RM5 hampa kira sendiri berapa harga lagi. Aku dimuntah hijau. Pada aku harga game ni terpulang pada hampa punya mampu milik lah. Setengah tempat macam theme park yang lain hampa bayar satu harga untuk hampa main semua ni. Tapi yang ni hampa boleh pilih hampa nak main yang mana. So kalau hampa ada duit, hampa ada bajet lebih, hampa pilih lah hampa nak main berapa kali, ikut suka hampa lah. Budak-budak pun boleh main macam-macam game dia ada kat sini. Kalau hampa tak mahu serabut kepala, hampa main lah benda-benda simple. Angkat itik ke, main bingo ke, main baling ni lah. So yang bestnya bila hampa main pesta, hampa ni menang patung ni. Yang tu yang syok. Pesta Penang 2025-2026, pesta yang terakhir mesti. Mari.